adalah 5 dinar, beratnya adalah 21.25 gram dan ketulinannya adalah 999. Persoalan paling ramai tanya, kenapa 5 dinar 21.25? Senang je. Sebab 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Jadi, kalau nak dapatkan 5 dinar ni, darab saja dengan 5. Cara yang paling mudah untuk tuan-puan dapatkan 5 dinar ini adalah simpan sahaja gram emas dalam akaun emas gap dan bila dah cukup 21.25 gram, arahkan melalui sistem untuk keluarkan emas tuan-puan dan tunggulah emas tuan-puan dengan senyuman. Dinar ini tuan-puan pada hari ini nilainya RM11,000. Berdasarkan prestasi harga emas, kenaikan harga emas secara purata adalah 10% setiap tahun. Jadi, jika tuan-puan tengok hari ni harga emas RM11,000 untuk 5 dinar, percaya atau tidak, pada tahun depan harganya akan meningkat menjadi RM12,000. Sesiapa saja yang ada 5 dinar ini sudah pasti akan tersenyum sebab nilai simpanan mereka sudah pun makin bertambah walaupun grade emas tetap sama. Itulah dia kelebihan simpanan emas. Kita menyimpan nilai, bukan nombor. Jadi, cepat-cepat kumpul sampai cukup 21.25 gram emas supaya tuan-puan boleh dapat pegang 5 dinar ni. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh terus rujuk pin video Puteri di bahagian bio. Dan bagi tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang rahsia simpanan emas, boleh follow Puteri Emas rapat-rapat. Ingat Mas, ingat Puteri.